Good morning. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berpuasa. How are you, boss? Good. Alhamdulillah. So how Ramadan so far? Ramadan is great. Ramadan is amazing. Ramadan is us. So hari ni kita won't talk much about Rukia stuff pasal actually kita on doing lagi appointment. So first appointment of the day is Rukia rumah. Rukia rumah dekat area North. Yep. So kita akan buat reaction video. Reaction video. Kita pun dah nak sampai first location. So we will see you guys later. Woo! Siapa start off? Anjing. Ada anjing. Alright. Tiba dah malam. As promised. Yep. Sorry kita took so long to come back to you guys. Yeah, for the reaction videos. Kita lepaskan buka, lepaskan all the appointments for today. Yep. Kita gonna do the reaction video for you guys. So the first video of tiba-tiba the apparition yang timbul out of dalam gelap. So ni the Belum. Dia kalau malam macam ini. So ni dekat Pulau Ubin. So we are gonna watch the video right now. Alright. Let's go. Nampak? Wow. Ni CCTV ya? I think it's CCTV. So as per mention kat sini is from a ghost or night ghost camera. So orang plan letak kamera duduk kat situ. Then dia tengok apa yang keluar dekat dalam video tu. Oh. Yeah. So it's not a government punya CCTV Nope. thing lah. Nope. It's So a it's private orang punya. pergi paranormal lah, hunting lah, you know, all these guys yang suka paranormal. Yup, So dia yup, letak yup. kamera kat situ. So what do you make of that apparition? Yang what can you explain? Yang timbul tu, apa benda tu? Mungkin macam viewers might be curious macam apa falsafah dia tentang benda ni semua. Correct. Cuma tadi dia nampak macam putih gitu je. Correct. Macam ada orang gitu. Tapi I tak tahu dia pakai baju apa. But you need to understand yang jin ni, diorang boleh berubah bentuk. Okay. As I said tadi kan, kat dalam kereta, Correct. dia boleh berubah bentuk sebagai manusia, haiwan. Macam mana I boleh keluarkan manusia dengan haiwan? Tak, ni bukan kita punya pendapat, but dia punya scholars ataupun ulama punya pendapat. Okay. Sebab ada satu hadis ni, dia tentang, pernah dengar tentang syaitan nak curi makan? Yang dia jumpa Nabi dan Nabi baca dia ayat kursi Yes, Okay, correct. okay. Bagus lah, Alhamdulillah, sekarang, ya. masya-Allah. So, I think bagi siapa saya yang tak tahu kan, dia ada satu cerita ni. Dia ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni, dia ditugaskan oleh Nabi untuk jaga Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah, bait tu maknanya rumah, mal tu maknanya harta. Okay. Maknanya di situ ada duit, ada makanan, apa semua yang untuk dibagikan kepada orang fakir miskin. So Abu Hurairah ni tengah jaga. Kemudian pada malam hari ni ada seseorang datang curi makanan. Okay. Abu Hurairah tangkap dia. Then Abu Hurairah cakap yang aku akan bagi tahu dengan Rasulullah. Dia cakap jangan. Aku ada family, aku ada anak, ada isteri dan lain-lain. Tolong lepaskan aku. Aku janji aku tak akan buat lagi. Abu Hurairah kesian, lepaskan. Second day, Dia datang balik, curi lagi, dapat tangkap lagi. And orang tu, pemuda tu give the same excuse. Sampai hari ketiga pun datang lagi. Abu Hurairah tangkap, saya cakap dah, sekarang aku tak kisah. Aku akan bawa kau ke hadapan Nabi SAW. Kemudian yang pemuda tu cakap, jangan. Aku ada anak, ada isteri. Apa kata aku ajarkan engkau satu ayat yang ditakuti oleh syaitan. Maka Abu Hurairah kata, apa itu? Maka syaitan sendiri yang baca. yang menjelma menjadi manusia dia katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sampai habis. Yes. Baru esoknya Nabi SAW tanya Abu Hurairah, tahu kan orang tu siapa? Dia cakap orang tu adalah syaitan yang menyerupai manusia. Maka Nabi SAW katakan apa yang dia cakap daripada hari pertama tu hingga hari ketiga yang dia cakap all this macam alasan ni semua Tipu. semua dia tipu. Kecuali satu je yang betul, Yang ayat tu yang dia which kasih. is the ayat kursi itu. Yeah. So ramai orang tahu kan yang ayat kursi ni adalah untuk menghalau jin apa semua, all this kind of things. Ya, memang betul sebab ayat kursi sendiri adalah ayat yang diajarkan sendiri oleh syaitan
kepada manusia agar kita ni how to say dijauhi daripada syaitan, sebab syaitan akan takut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. So that's the first thing. Dan second punya tentang binatang ni sebutkan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam kitab-kitab ruqyah yang jin ni boleh menjelma kepada binatang-binatang tertentu. Contohnya macam anjing hitam. Like specifically black. Dan kalau dalam sebahagian kitab ruqyah, tak semua, sebahagian sahaja dikatakan di antara kedua mata anjing tu ada white spot. Mana? Maknanya kat tengah-tengah sini macam ada white spot. Between the eyes. Itu tanda-tanda untuk yang jin yang menjelma menjadi anjing hitam. Seperti itu. Ataupun ular. Sebab itu ada dalam hadis Nabi SAW, kalau kita nampak ada ular kat dalam kita punya rumah, tu boleh, kalau dia duduk satu tempat gitu, biarkan. Kalau dia lebih daripada 3 hari, tu boleh bunuh. Sebab itu adalah jin yang kira jin yang mengganggu. Kalau dia bukan gerak, binatang ini lah. Kalau dia gerak, kira dia buas. Buas, yes, correct. Faham. So that's the first thing. Then secondly, mereka pun suka mengganggu manusia. Betul. Dan di antara cara mereka nak mengganggu manusia adalah dengan menakut-nakutkan manusia. Maknanya dia boleh menjelma menjadi apa-apa saja tadi. Macam gitu. Dan itu termasuk maksiat bagi jin tau. Ketika dia menjelma menjadi manusia, maka hukumnya haram bagi dia dan hukumnya dosa bagi dia. Sebab dia dah masuk ke alam kita. Dan do you know that bila jin masuk ke alam kita, maknanya dia menampakkan diri dia di hadapan kita, they are at their weakest state. So kalau contohnya kita ada botol, kita nampak, kalau kita lempar, dan kalau botol tu kena dia punya kepala dia ke, kena dia punya itu, dia akan rasa sama sakitnya macam kita lempar botol ni kat manusia. So kalau kita tembak ke, ataupun kalau kita pukul kuat dengan kayu ke apa, boleh saja dia akan luka dan dia boleh saja mati. So dia kaedah seperti itu. Sebab itu kalau you nampak, kalau ada orang macam nampak apa, dia kemudian nak lempar ke apa, dia akan menghilang. Walaupun dia macam samar-samar pun. Sama-sama pun tak kisah. Dan cara mereka menjelma benda-benda macam ini, dia adalah baca sihir tau. So that's why you tengok kat bahagian mostly Southeast Asia ataupun Asia kita punya tempat ni, dia punya hantu dia gitu-gitu je. Poncong, Pontianak, Tuyul, gitu-gitu je. Sebab apa daerah yang ataupun kawasan yang yang kawasan yang berada sekarang ni yang digunakan sihir tu adalah jenisnya yang itu saja. Kalau kat daerah West, dia punya jenis sihir je lain. Even orang minyak pun. Yes, correct. Sebab dia masalah sekarang dia dekat bumi ni adalah manusia dan juga jin tu je. Ini kalau macam Bigfoot dengan Mawas ni semua satu kategori jin juga. Yes, Mawas kategori jin juga sama. Ataupun hantu raya ke apa ni semua, semuanya dikira sebagai jin. So that answers your question. So for this one pun kirakan kalau nampak sama-sama apa, kalau kita kerja dia tak hilang. Ya, kalau dia takut. Kalau dia tak takut. Tapi kalau ikut betul-betul, jin ni takut kepada manusia. Betul? Faham? Jin ni takut pada manusia. Jadi yang ni disebutkan dalam beberapa kitab-kitab ruqyah, especially di awal-awal tentang pengenalan tentang jin. Jadi jin ni awal-awal mereka takut dengan manusia. Sehingga datang ke suatu zaman pada masa dulu, ketika suatu kabilah ataupun suatu kelompok kaum nak lalu, maknanya nak berpindah ke satu tempat ke tempat lain, kemudian harus melalui, masuk ke dalam gua, maka ketua-ketua mereka akan meminta perlindungan daripada yang menjaga gua tersebut. Sehingga pasal itu baru mereka jadi berani kepada manusia. And dia akan berdosa kalau dia mengacau manusia kan? Of course. Sama juga manusia tau. Vice versa. Kan? Vice versa. Maknanya kalau jin ganggu manusia, memperlihatkan diri pada manusia, kacau manusia, masuk ke alam dia ke apa ni semua, hukumnya dosa bagi jin. Sama macam manusia masuk dalam alam jin pun hukumnya berdosa. Betul. Kalau manusia mengganggu jin, sebab dia mengganggu, sebab jin tak mengganggu. Bila you mengganggu jin pun hukumnya sama saja, dosa tetap. Dia tak boleh jin ganggu manusia, jin dosa, manusia ganggu jin, tak dosa. Ini kita nak apa? Nak tafakur alam, kita nak tengok alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh kalaulah diperbolehkan dalil macam gitu, jin pun boleh cakap macam gitu. Ya Allah,
aku mengganggu manusia, aku nak tengok je ciptaan Allah ni, manusia ni macam mana, aku nak tengok khalifah di bumi ni macam mana. Tak fair lah, mana boleh macam itu kan. So vice versa. Vice versa. So kirakan macam dalam bulan Ramadan ni, so when they tunjukkan diri tu memang berdosa besar 2 kali ganda lah untuk orang juga. Betul. 2 kali ganda. Correct. Pasal memang dah berdosa dalam sebelum bulan Ramadan. So dalam bulan Ramadan ni kalau masuk tunjukkan lagi, lagi 2 kali ganda lagi dosa. Betul. Sama macam kita juga so kalau kita mencari benda yang lain selain pada ibadah dalam bulan Ramadan, kita punya dosa pun 2 kali ganda. So correct. So you ajak me untuk explore. Explore ke apa. Nah, maaf katalah, bukan takut. You boleh letak I kat dalam bilik ke apa, kosong ke apa, insya-Allah I okay, tak ada masalah. But to go to explore, memang tak payah. Next video is the one dekat Pulau Ubin juga. So this one is bila this security guard dia tengah on duty. Dia bila tengah on duty tu dia toleh ke kanan, daripada out of nowhere this lady in baju medieval, gaun besar tu, dia timbul. Kan medieval ni mana orang lagi pakai that pakaian dan lagi-lagi tengah-tengah malam. So this is the video. Yubin, German girl, ghost, encounter. Waktu hujan. Oh. Wow. Itulah. Pasal kita kat Singapore tau. Okay, before kita go to the explanation so a bit of history about Pulau Ubin. So there's this shrine yang dibinakan untuk offerings, kasih offerings juga this late German girl that died dekat Pulau Ubin. So there's this shrine. So memang ada history pasal this German girl lah kat sana. So ada boleh ke link macam daripada sejarah untuk roh tu sampai sekarang timbulkan diri dia? Okay, you understand. Maybe orang tu tengah nak buat photoshoot kot, wedding. Seorang sih, malam-malam buta. And I don't think Pulau Ubin ada access malam access tak ada. Tak boleh pasal dia punya boat dia apa? Dia punya boat dia ada last, correct. 6 7 So gelap. So but who would be in the right mind to jalan tengah-tengah malam pakai macam itu? I mean yalah, if you think logic memang mungkin photoshoot, tapi photoshoot malam sih Ustaz. Saya ada rasa macam bukan Jerman punya orang tau. Habis? I think it's more to the yang Toy Story punya yang perempuan tu yang ada kambing tu. Bopip bukan bopip. Itu kena masuk kat dalam video. Dengan kambing-kambing dia. You nampak kambing-kambing kat belakang tadi? Mana ada kambing? Ni kambing. I think this one is the waktu Hari Raya Haji kot. Jadi kambing tak bawa. Dah malam Ustaz. So, you need to understand, jin ni mereka mempunyai umur yang lebih panjang daripada manusia, correct. Jadi hidup mereka ni lebih daripada kita. Jadi mereka pun tahu keadaan di situ, sejarah di situ dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, macam mana dia boleh timbul tu tiba-tiba macam pakai gaun ke apa ni semua. Dia boleh juga ketika mereka tahu tentang sejarah tempat tersebut. Maknanya macam tadi orang Jerman perempuan yang pernah meninggal kat situ, pernah mati kat situ ke, dalam keadaan apa pun, lemas ke, gantung diri ke, ataupun apa-apa saja, dibunuh ke apa ni semua, maka mereka boleh menjelma. Dan khususnya yang boleh menjelma adalah dia punya what you call it dia Cik Leo ini apa dulu? Ni stop dulu. Sekejap, stop.
Korean, betul. Allah, susah nak betul dia cari Korean lah. Betul. Korean dia. Yes. So dia punya Korean dia. So yang mana dia punya Korean, sebab ketika seseorang itu dilahirkan kan, memang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dengan Korean sekali. So Korean di sini boleh juga maknanya peneman. Dalam in Arabic punya term lah. Okay. Maknanya peneman. Dan Korean di sini ramai orang fikir Korean ni ada syaitan je kan? Tak juga. Korin pun ada daripada malaikat. Okay. Jadi seorang akan diberikan korin dari malaikat dan korin daripada syaitan. Okay. Macam mana kita selalu nampak kartun-kartun dulu. Nanti ada on the right side, nanti selalu bisik kita benda-benda yang baik. Yang kadang-kadang atas tu ada Hello, that thing. Hello. Hello. Sana hello, assalamualaikum. Then on the left side is the syaitan. Wah, gitu semua kan. Okay. Yeah, that's what Korean is actually. Yang membisikkan, yang apa semua menyuruh kepada kebaikan apa ni semua, dan ataupun yang Korean yang buruk adalah menghasut seorang, mewaswaskan seorang dan lain-lain. Okay. Ya, cuma kat dalam dunia ni satu Korean aja yang kira give up dan nak masuk Islam, yang ditugaskan kepada Nabi SAW. So macam itu, so, setiap orang ada dia punya Korean dia. Okay, so how does this go back? So boleh saja, ni boleh saja, tak semestinya is 100%. Boleh saja yang menjelma tadi tu maybe is the Korean daripada yang Jerman punya. Walaupun beribu tahun dia dah. Oh, of course, okay. Umur mereka kan beribu tahun. Okay. Tak macam manusia. Manusia kita 60, 70, 80 gitu je. Tapi Korean kita akan berpanjangan sampai bila-bila. Yes. Sampai kiamat? Tak sampai kiamat lah. Kira mereka pun ada dia punya umur mereka lah. Oh, is it? Of course. Okay. So ada beratus, ada yang beribu. So kalau lah yang Korean, yang orang-orang biasa pun, kita sebagai manusia, kita pun dah meninggal, habis Korean kita masih hidup lama lagi. So berapa banyak jin sebetulnya ada? Banyak. Jin. Okay. So nak kira jin dengan manusia, lebih banyak jin daripada manusia. Tengah proses. So kalau untuk yang especially macam Ubin ke apa ni semua, that's where that you tahu tempat tu adalah tempat yang kurang baik lah. Walaupun tempat tu baik lah, maksudnya kurang baik dalam sense dari segi spiritual punya thing, that you need to upkan you punya zikir harian. Dan jangan takut pada mereka, tapi takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pernah dengar. Yes. InsyaAllah. Kalau tak ada pun, you bawa lah you punya spray. Spray sapu-sapu dah settle. InsyaAllah. So spray tu you masukkan dalam botol. Dalam small botol you masukkan dalam you punya pouch. Anything ke apa, just spray around. Sapu tu kalau sapu je bila-bila. Boleh sapu ini ataupun sapu kepada orang yang kena gangguan ataupun kena rasuk. How to get the product, link dekat sini. Yes. Tafsir.com. Okay lah, actually that's all lah for the reaction video for this episode. Yep. So thank you Ustaz for the sharing. No problem. I mean, korang enjoy. Yeah, if you all nak this kind of content ke apa, can just comment kat bawah lah. Okay, so that's all for today's episode. Thank you very much. Kita jumpa korang next week. Komen kat bawah je. Jumpa kat bawah je. Ciao. Bye. Bye.